Adakah Koroy menang ataupun DMA Islam? Kita sama-sama saksikan. Wow, hampir terkena muka Koroy, namun Koroy mengelak. Asakan demi asakan diberikan kepada DMA Islam, macam perlawanan di budak sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit guys. Stop dulu. Oh, menakjubkan. Bagi gift saya, bagi gift. Terima kasih bagi gift. Ya, perlawanan diteruskan. Itu dia, perlawanan diteruskan. Ya, itulah DMA Islam masih bertenaga. Namun stamina perlu ada untuk meneruskan perlawanan ini. DMA lunyai. DMA jatuh buat kali keempat. Namun DMA terciduk. Adakah DMA ingin meneruskan perlawanan? Masih boleh teruskan. Jadi Koroy terus menumbuk asakan biasakan di bahagian kepala. Akhirnya DMA berehat seketika. Kita beri nafas kepada DMA. DMA menyerang, namun ditumbuk oleh Koroy Albana.